Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan pertemuan kita pada hari ini sebagai meneruskan kuliah inspirasi kematian kita. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang terbuka, dengan persiapan jiwa kita untuk menerima ilmu, ianya akan membuahkan kebaikan dalam diri kita, sama ada mendorong kita untuk terus istiqamah dengan ibadah ataupun juga membuahkan akhlak dan kelakuan yang baik dalam diri kita. Kerana ibadah dan akhlaklah di antara perkara yang paling banyak memasukkan seseorang hamba itu ke dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, bila ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke syurga, Nabi menjawab takwa kepada Allah, dan yang kedua ialah akhlak yang baik. Takwa pada Allah berarti ketaatan kita lah melalui ibadah, ketaatan kita melalui amal-amal yang baik, dan akhlak yang mulia ialah kepribadian kita itu sendiri. Maka oleh kerana itulah, untuk melahirkan ketakwaan dan untuk melahirkan akhlak yang mulia dalam diri kita, ianya mestilah bermula dan berterusan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah dengan ilmu sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Baik, kita telah pun membicarakan surah Al-Alaq sejak kuliah yang sebelumnya dan kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu perintah yang besar, yang agung, iaitu perintah membaca, sebagai satu isyarat kepada kepentingan ilmu itu sendiri. Percayalah, apa saja yang kita mahukan, sama ada dalam hidup dunia kita ataupun untuk kehidupan akhirat, ianya mestilah bermula dengan ilmu. Ilmu lah yang akan memberikan kita petunjuk, panduan, bimbingan. Yang mana ilmu yang benar adalah ilmu yang bersumberkan daripada wahyu itu sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jawapan yang sangat tepat terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam diri Nabi sebelum daripada diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang mana menjadikan Nabi bertahanus di Gua Hira itu, yang mana Nabi banyak berfikir tentang diri, tentang kehidupan, tentang masyarakat dan sebagainya, berbagai persoalan, berbagai isu yang timbul dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawapan yang paling tepat untuk menghadapi dan untuk memahami semua itu ialah mestilah berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu mestilah merujuk kepada ilmu yang bersumberkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita lihat pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah olehmu wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhan engkau yang menciptakan.
Maknanya manusia dalam menghadapi kehidupan ni mesti balik pada Allah. Manusia mesti sedar bahawa dia, kewujudan dia itu sendiri, kewujudan manusia ialah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bukan memilih untuk dicipta. Allah yang cipta dia. Macam kita lah, macam kita kan, maknanya kalau kita nak bekerja ada jawatan yang baik, gaji yang bagus dan sebagainya, maka kita berusaha untuk nak jadi, untuk dapat jawatan tu. Itu usaha kita. Tapi kewujudan kita sebagai manusia ni bukan begitu, bukan atas permintaan kita. Kita minta pada Allah dicipta ke tak. Tapi kita ni Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala yang tentukan penciptaan kita. Maka oleh kerana itulah perkara ini mesti difahami dan disedari oleh kita, kerana ianya akan membawa kepada kefahaman tentang matlamat hidup itu sendiri. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, berarti tujuan hidup manusia, matlamat hidup manusia, apakah peranan manusia di dalam kehidupan ni, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang menentukan. Sebab kita dicipta. Kita ni makhluk, makna makhluk ialah yang dicipta. Maka oleh kerana itulah kehidupan kita ni akan sempurna, kehidupan kita ni akan mendapat ataupun mencapai kebahagiaan baik dunia dan akhirat hanya apabila kita balik kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba dia. Bukan kita yang mencari jalan sendiri, bukan kita yang bebas untuk mencipta mereka hala tuju kehidupan. Jadi perkara ini sangat penting, walaupun ayat itu pendek saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi begitu signifikan dan implikasinya besar dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan tadabbur kita pada ayat yang pertama hari itu telah memberikan kita suatu sisi pandang yang luas, betapa kita ni perlu kembali kepada Allah, perlu kembali kepada tujuan penciptaan matlamat hidup yang ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui dengan kita memahaminya melalui ilmu itu sendiri. Dan ianya pentingnya kita kembali mempelajari, kembali mentadabbur, kembali berusaha untuk absorb, untuk menghadamkan kefahaman yang bersumberkan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, maknanya jiwanya rasa tenang, jiwanya rasa puas dengan jawapan daripada Allah Taala walaupun dalam satu ayat yang pendek. Baik, pada hari ini kita akan teruskan tadabbur kita kepada tafsir ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min 'alaq. Dia, yakni Allah, menciptakan manusia dari segumpal darah yang melekat. Baik, apakah tafsiran ulama tentang ayat ini? Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana dari sudut bahasa lah, khalaqa maknanya Allah Ta'ala ni dialah yang mencipta. Dialah yang mencipta. Mencipta siapa? Mencipta manusia. Al-insana membawa maksud bahawa seluruh jenis manusia ni, keseluruhan manusia Allah Ta'ala yang cipta. Tak ada apa pun yang, tidak ada siapa pun yang terlepas daripada proses penciptaan Allah Ta'ala. Tak ada manusia yang dia dapat reka lagi cara lain yang keluar daripada tabi'i, proses penciptaan manusia yang Allah Ta'ala telah tentukan. Ini perkara yang sangat penting untuk kita sedari, untuk kita faham dan untuk kita berpegang dengan kuat. Kerana bila kita ingat bahawa Allah yang mencipta kita, Allah yang mencipta, bila manusia itu ingat dan sedar bahawa dia dicipta oleh Allah Ta'ala,
ianya membawa implikasi yang besarlah dalam kehidupan. Manusia yang engkar, manusia yang leka, manusia yang cuai, manusia yang lupa bahawa dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan menjadi merasa dirinya bebas daripada Allah. Ini apa nama ni, pegangan yang bahayalah. Bila mana manusia merasa diri dia bebas daripada Tuhan, maka manusia merasa dia boleh buat apa saja. Dia rasa dia boleh cakap apa saja. Dia rasa dia boleh makan apa saja. Dia boleh minum apa saja, tanpa ada batasan, tanpa ada peraturan, tanpa ada syariat itu sendiri. Jadi oleh kerana itulah, kita sebagai manusia ni, bila kita sedar Allah yang cipta kita, ini akan memberikan kesan yang besar dalam jiwa kita. Kita akan kembali kepada Allah untuk beribadah. Kita akan sentiasa bergantung hati kepada Allah Ta'ala. Kita tak akan menjadi sombong dan takabur dengan diri kita. Sebab kita kena ingat bahawa Allah cipta kita ni bukan sekadar cipta dan dibiarkan. Ini satu perkara yang kita kena faham. Allah Ta'ala ni, dia bila cipta manusia ni, dia tak cipta dan kemudian dibiarkan. Maknanya nak buat apa ke, nak cari rezeki sendiri ke, nak apa, tak. Allah Ta'ala tentukan. Sebab itulah rezeki pun Allah Ta'ala tentukan. Sepanjang hidup manusia, ada je rezeki dia. Allah Ta'ala yang menentukan perjalanan hidup dia. Jadi ini perkara yang sangat penting yang mesti kita faham. Dan bukan sekadar itu, Allah Ta'ala dia cipta manusia dan dia beri peraturan, yakni syariat kepada manusia untuk diamalkan, untuk dipegang. Sebab itulah kehidupan manusia ni, selagi mana dia berada dalam kehidupan di dunia, dunia adalah merupakan tempat manusia diuji. Ini di antara tujuan besar Allah Ta'ala cipta manusia ni. Memang Allah Ta'ala nak uji manusia ni, siapakah di kalangan manusia ni yang paling baik sekali amalannya. Sebagaimana kita dah bincang sebelum ni dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya kalau kita baca ayat ni, kita akan dapat petunjuk, kita akan dapat satu hidayah, satu bimbingan betapa Allah Ta'ala ni dia cipta mati, dia cipta hidup ni bagi manusia ni memang untuk nak menguji manusia. Maka ini hakikat hidup yang mesti kita faham. Kalau kita tak faham ini hakikat hidup yang kita sedang lalui ini, maka kita akan jadi leka, kita akan jadi cuai, lalai, bahkan ada di kalangan manusia yang mengingkarinya. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, dalam ayat yang begitu pendek, satu hakikat yang besar, iaitu Allah Ta'ala cipta manusia ni min alaq, daripada alaq. Alaq ialah segumpal darah yang melekat. Menurut Imam Ibn Katsir, Allah Ta'ala menyebut asal kejadian manusia yang hina untuk menundukkan keangkuhan. Maknanya untuk Allah Ta'ala nak sedarkan kita ni tentang asal usul kita ni. Asal usul kita ni hanyalah daripada alaq. Alaq ni maknanya segumpal darah yang seni, yang halus, yang kecil, yang dikatakan melekat, iaitu melekat di dinding rahim wanita, kan. Itu permulaan kita ni min alaq tu. Maknanya walaupun sekarang ni kita dah boleh berjalan, boleh bergerak, boleh makan, boleh minum, boleh bekerja, boleh ada harta, boleh ada kekayaan dan sebagainya, kita kena ingat bahawa kita datang, Allah Ta'ala cipta kita daripada satu kejadian yang begitu kecil, begitu hina, begitu lemah. Itu asal usul kita. Maknanya kalau ini kita tak sedar, maka tak heranlah ramai manusia yang angkuh. Bila mana dia ada kuasa, bila mana dia ada harta, bila mana dia ada ilmu, bila mana dia ada kehidupan, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, tanpa dia sedar bahawa semua yang dia ada itu adalah Allah Ta'ala yang beri pada dia. Jadi ini mendidik manusia supaya sentiasa mengingati asal usul dirinya.
Tu dia. Bila kita tak ingat perkara ni kan, manusia yang tak ingat perkara ni, maka dia akan jadi sombong. Sebab tu orang Melayu ni kan, dia banyak istilah sombong, takabur, angkuh, bongkak. Sebab apa? Sebab sifat sombong ni ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai takabur, ialah satu sifat yang paling paling tradisi lah. Yang paling tradisi, yang menjadikan permulaan engkarnya hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya kembali kepada peristiwa iblis, laknatullah alaih. Iblis ni dilaknat oleh Allah kerana apa? Kerana keangkuhan dia. Iblis ni dilaknat oleh Allah kerana apa? Kerana kesombongan dia, kerana bongkaknya dia, melihat diri dia lebih baik, melihat diri dia lebih baik daripada Nabi Adam AS, sehingga menyebabkan dia engkar kepada perintah Allah. Satu je perintah Allah yang dia engkar, iaitu untuk menghormati Nabi Adam AS. Tapi sudah cukup Allah Ta'ala merejamnya, melaknat dia. Bahkan laknat Allah Ta'ala kepada iblis ni sampailah kiamat. Sampai kiamat, laknat Allah Ta'ala kepada iblis itu sendiri. Walaupun iblis sendiri dia tak pernah mensyirikkan Allah. Iblis ni dia tahu Allah dan dia tak pernah mensyirikkan Allah. Tetapi maknanya bermula daripada sifat keangkuhan tu, kesombongan tu, itu yang menjadikan dia dihina oleh Allah Ta'ala. Jadi ini, sebab itulah sifat angkuh, takabur ni lah yang menjadi modal besar yang iblis dan syaitan ni dia tanam dalam diri manusia. Maknanya melihat diri sempurna, melihat diri lebih baik daripada orang lain, sehingga mencetuskan menghina orang lain, memperendahkan orang lain, memperkecilkan orang lain, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain, dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itulah sifat angkuh ni lah yang menjadi punca kepada seluruh keengkaran, kekufuran, sehinggalah sampai tahap syirik kepada Allah Ta'ala yang berlaku dalam diri manusia itu sendiri. Sebab itulah kita melihat sejarah selepas Nabi Adam AS, setelah sekian generasi demi generasi, manusia disebabkan keangkuhan ini, mereka mengingkari Allah, mengingkari syariat Allah, mengingkari ketauhidan Allah, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh AS. Dikatakan nak gambarkan betapa teruknya manusia ketika itu dari sudut pegangan mereka, ialah sehinggalah Nabi Nuh AS dia berdakwah untuk ajak manusia kembali kepada tauhid ni, makan masa hingga hampir 1000 tahun lamanya, iaitu 950 tahun umur Nabi Nuh AS. Dan terbukti pula ketika itu bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh AS untuk buat kapal tu. Maknanya sampai tahap itu pun kita lihat manusia masih angkuh lagi, sebagaimana dalam Al-Quran menceritakan bagaimana perangai, kelakuan, sikap anak Nabi Nuh yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk naik ke kapalnya untuk selamat. Sampai tahap tu, sampai tahap anak dia sendiri pun dia tak dapat nak Islamkan, tak dapat nak bawa bersama dalam kapal. Sebab tu dalam satu surah Nuh, kalau tak silapnya, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana jiwa Nabi Nuh yang begitu sedih, yang sampai tahap kesabaran yang orang kata dah memuncak. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala supaya binasakan kaum dia. Ini doa yang dikatakan doa yang doa yang cukup keraslah. Nabi Nuh doakan kebinasaan kaum dia, dan Nabi Nuh kata jangan tinggal walaupun seorang. Jangan tinggal walaupun seorang daripada kaum dia. Dan bahkan Nabi Nuh mengatakan kalaulah mereka yang ada keturunan, sudah pasti keturunannya adalah keturunan yang jahat-jahat.
sehinggalah Allah Ta'ala binasakan manusia keseluruhannya, dan manusia ketika itu bermula kembali generasi manusia yang baru, iaitu mereka yang bersama Nabi Nuh AS dalam kapal itu. Itu dia. Maknanya itulah permulaan generasi manusia sehingga hari ini. Namun kita melihat juga lah bagaimana walaupun begitu, generasi demi generasi manusia tetap dengan keangkuhan yang ada pada mereka, timbul kembali syirik pada Allah, timbul semula kekufuran kepada Allah akibat daripada kesombongan manusia itu sendiri. Itulah pentingnya kita disedarkan tentang asal usul kita sebagai manusia ni, yang Allah Ta'ala dengan kuasa dia, dengan kehendak dia mencipta kita daripada darah ataupun alaq itu sendiri, gumpal darah yang melekat. Imam At-Tabari menyebut ayat ini menunjukkan bahawa kejadian manusia bukanlah kebetulan. Ada yang habis sebut tadi ya. Kita ni Allah Ta'ala cipta bukan kebetulan. Kita ni bukan tiba-tiba jadi, tak. Kita bukan permintaan kita pun untuk nak jadi, tetapi melalui proses yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala yang nak cipta kita, yakni bermula prosesnya daripada al-alaq itu sendiri. Dan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, As-Sa'di ni ahli tafsir kontemporari dah, Ibn Katsir, At-Tabari ni ulama silam. Ayat ini mengingatkan manusia tentang kelemahan dirinya. Yang ini yang sebenarnya susah. Ramai manusia ni susah nak mengakui kelemahan diri. Manusia, bahkan kadang-kadang kita lihat pendekatan moden sekarang ni terlalu membina kecenderungan untuk manusia melihat kehebatan diri, sehingga maknanya mengenepikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sedar perkara ni. Kadang anak-anak kita pun terlibat dalam motivasi, dalam ceramah-ceramah yang diberikan oleh pakar-pakar motivasi dan sebagainya kan, yang tambah yang tak bawa pendekatan Islamik. Awak yang menentukan diri awak yang menentukan takdir awak yang menentukan masa depan awak. Tu dia. Anak-anak kita pun makin melihat diri, bukan tak boleh motivate diri je. Bukan tak boleh motivate diri, tapi kita sebagai orang Islam, sebagai orang ada iman ni, macam mana pun kita nak motivate diri kita, kita tak boleh lepas daripada pegangan bahawa kita ni perlukan Allah. Kita ada pautan diri kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau lah penceramah motivasi, dia mesti ada unsur-unsur keislaman dalam pendekatan dia, supaya bawa anak-anak murid, bawa orang-orang yang audien ni kembali kepada Allah. Percayalah, sebagaimana kita dah bincang dalam surah Al-Fatihah dulu, maknanya Allah Ta'ala ni dia nak kita ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembah dia dan minta pertolongan pada dia. Dia arti kata kena ada tautan hati itu kepada dia. Pegangan hati itu kena berpaut kepada dia, bukan kepada diri sendiri. Bila berpaut pada diri sendiri dia, itulah yang akhirnya kita mempertuhankan diri kita sendiri. Kita menganggap kitalah yang menentukan hidup kita, kitalah yang menentukan takdir kita, kitalah yang menentukan masa depan kita, dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah ayat ini mengingatkan manusia tentang kelemahan dirinya, supaya ia tahu hakikat kehambaan. Kita ni hamba Allah. Bila kita hamba Allah, maknanya siapa Tuhan kita? Maka jawabnya ialah Allah. Maknanya hamba ni dia tak boleh terlepas daripada ikatan dan pergantungannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia kan, maka ianya akan menjadikan kita tidak lupa tujuan hidup. Bukan sekadar tak lupa tujuan hidup, kita pun takkan lupa asal usul kita. Sebab kata pepatah hadis Melayu kan, orang Melayu ni dia banyak pepatah hadis dia. Jangan sampai kacang lupakan kulit, jangan lupa daratan kan. Itu semua orang kata pepatah-pepatah hadis Melayu orang-orang dulu
yang muncul daripada kepahaman mereka terhadap agama itu sendiri. Itu dia. Dan juga berdasarkan pengalaman hidup mereka. Maka kita ni tak salah lah juga kan. Walaupun kita berpegang dengan Al-Quran, kita berpegang dengan hadis-hadis Nabi SAW untuk mendapat hidayah, mendapat panduan, mendapat bimbingan dan sebagainya, tak salah kita ambil perkara-perkara yang baik daripada sumber-sumber yang lain. Kerana Nabi kita Muhammad SAW pun dalam sebuah hadis menyebut al-hikmatu dhallatul mu'min fa aynama wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah kebijaksanaan tu suatu yang hilang daripada orang Islam, orang beriman. Maka di mana pun dia dapat, maka dia berhak untuk ambil. Maknanya tak salah kalau kita nak ambil kebaikan walaupun daripada pepatah hadis Melayu kita sendiri. Tu dia. Begitulah juga dengan pantun Melayu. Pantun Melayu dulu banyak beri nasihat, beri bimbingan, beri kata-kata hikmah, maka tak salah. Baik. Jadi maknanya ayat khalaqal insana min 'alaq memberi satu jawapan terhadap persoalan asal usul manusia itu sendiri. Maknanya dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya memberikan satu inspirasi lah. Maknanya keadaan ataupun masalah kehidupan di zaman dia itu, masyarakat di ketika itu yang menyembah berhala, yang terlibat dengan kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya itu adalah berpunca daripada bila manusia tidak balik kepada Allah. Bila manusia merasa mengenepikan Allah dalam hidup. Manusia lupa bahawa dia dicipta oleh Allah Ta'ala. Bukan sekadar dicipta, tapi Allah Ta'ala tentukan cara hidupnya, hala tuju dan sebagainya. Maknanya ini jawapan yang cukup hebat lah yang Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk kita sendiri mengambil hidayah, mengambil petunjuk daripada ayat tersebut. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan dengan tegas dalam ayat ini bahawa manusia bukan lahir tanpa tujuan, tetapi daripada ciptaannya yang mana asalnya ialah satu yang hina, iaitu segumpal darah. Darah ni orang kata nothing lah, tak ada benda kan. Darah bukannya emas ke perak ke sebagainya, tapi daripada darah. Ini darah ni pun darah macam kita. Darah ni darah memang dalam badan kita okey, tapi bila darah tu keluar je daripada badan, darah dah tak ada apa-apa kan. Darah dah jadi najis, darah dah jadi kotoran, darah dah jadi toksik bila keluar daripada badan. Nak tunjukkan betapa hinanya asal usul kita ni. Ini akan menundukkan rasa sombong manusia sekaligus menjawab persoalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat diri insan. Di dalam ayat ini terkandung peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, iaitu daripada alaqah. Alaq ni istilah alaq, kalimah alaq tu secara umum lah, secara umum. Tapi bila sebut alaqah dia lebih spesifik lagi, iaitu alaqah ni maknanya darah yang berpunca daripada bila mana sperma lelaki bergabung dengan telur wanita dalam rahim wanita tu, dia dia akan melekat ke dinding rahim. Itu yang dikatakan alaqah. Bila sebut alaq, itu alaq tadi itu lebih umum, alaqah ni lebih khusus. Ianya dicipta daripada kudrat dan iradat Allah Ta'ala juga. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal daripada tanah. Satu pendekatan Allah Ta'ala ni dalam Quran,
Kalau kita perhati dalam Quran, banyak dalam Quran Allah Ta'ala dia akan menyebut contohnya dia akan menyebut khalaqna. Na tu menunjukkan dia. Walaupun na ni dalam bahasa Arab dikatakan kami, tapi Allah Ta'ala sebut membahasakan diri dia sebagai kami di sini untuk membesarkan diri dia, untuk membesarkan diri dia. Dan dalam banyak ayat Allah Ta'ala selalu mengingatkan bahawa dialah yang mencipta, dialah yang menjadikan, dialah yang mengutuskan, dialah yang memberi, yang menganugerah, dialah yang merezekikan, dia. Tu dia. Contoh dalam ayat ni pun kita lihat Allah Ta'ala sebut walaqad khalaqna, kami telah cipta. Ayat seterusnya summa ja'alna, kami telah menjadikan, dan banyak lagi dah. Maknanya Allah Ta'ala bahasakan tu untuk apa? Tujuannya supaya kita ni yang membaca ni, kita yang membaca Quran ni, kita kena ada rasa feeling. Feeling maknanya perasaan betapa kita ni memang Allah Ta'ala dia nak kita ingat dia nak kita ni balik pada dia nak kita ni sedar tentang dia sebagai pencipta, dia sebagai Tuhan yang disembah. Dia lah yang cipta langit, dia dah cipta bumi, dia dah cipta awan, dia dah cipta hujan, dia dah cipta matahari, dia cipta segala-gala tu. Maknanya nak balikkan kita pada Allah, pada dia lah, kan? Supaya kita ni bergantung pada dia, supaya kita sembah dia, supaya kita taat, tunduk dan patuh pada dia. Kenapa? Sebab dia memang dia layak menerima pengabdian, dia layak untuk diagungkan, dia layak untuk dibesarkan, bukan yang lain. Nak tunjukkan betapa perkara ni, kalaulah kita tak baca Quran, kita tak sedar perkara ni, ramai orang tak baca Quran, tak sedar perkara ni, menyebabkan manusia lupa Allah. Menyebabkan manusia ni dia leka, lalai dengan dunia dia, leka, lalai dengan diri dia, leka, lalai, cuai dengan keseronokan hidup dia, sehingga lupa Allah, sehingga tak sedar Allah Ta'ala lah yang beri segala-galanya. Ini yang banyak berlaku. Sebab tu pentingnya kita baca Quran, pentingnya kita baca Quran, dan bukan sekadar baca, kita kena teliti, teliti, sebab kat situ ada sentuhan Allah Ta'ala supaya kita ni ingat, sedar, dan bergantung kepada Allah, pada dia lah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal daripada tanah. Saripati maknanya unsur tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia, yakni manusia, makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Bayangkan daripada asalnya air mani yang bergabung satu je, air mani yang keluar ni dia punya sperma tu berjuta-juta, tapi satu je yang masuk ke dalam telur wanita tu yang menjadi asal kepada benih terciptanya manusia. Itu bentuk asalnya, begitu seni, begitu halus. Tapi tiba-tiba bila sampai satu tahap jadi lembaga, jadi embrio, kan? Yang ada kepala, yang ada otak, yang ada tangan, yang ada kaki, yang ada perut dan sebagainya. Kemudian sampai tahap tiba-tiba keluar menjadi baby, menjadi bayi. Bukan sekadar itu, membesar pula, akhirnya menjadi kanak-kanak, menjadi belia, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya balik kepada kematian itu sendiri. Jadi ini proses manusia. Tak ada manusia pun yang boleh lari daripada proses ini. Menunjukkan betapa kita manusia, kita terikat dengan dengan proses ini. Baik. Tentang alaqah, kita lihat pengertian alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama, iaitu hari ke-7 selepas daripada sperma mani lelaki itu bergabung dengan telur wanita, maka pada hari ke-7 timbullah alaqah, bentuk darah yang segumpal darah yang melekat
yang melekat di dinding rahim tu. Pada hari yang ketujuh, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim yang disebut dalam ayat tadi, qararim makin. Firman Allah Ta'ala, summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berdasarkan pandangan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Selain itu, alaqah mempunyai beberapa maksud. Ini dari segi maksud lain perkataan alaqah, sesuatu yang bergantung atau melekat, pacat atau lintah, dan suatu buku atau ketelan darah. Ini dari segi bahasa. Baik, peringkat alaqah adalah peringkat pada minggu pertama hingga minggu ketiga di alam rahim. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud ni biasa disebut Ibnu Mas'ud. Jadi bila Ibnu Mas'ud, kita akan sebut radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kalau kita baca contohnya Sayyidina Umar, kita akan kata radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ni makna kita doakan Allah Ta'ala redha padanya. Nya tu seorang lah, seorang, Sayyidina Umar, Abu Bakar dan seumpamanya. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni ucapan radhiyallahu anhu ni biasanya kita beri pada, kita doakan kepada para sahabat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ni, Abdullah anak kepada Mas'ud. Jadi Abdullah ni Islam dan sahabat Nabi, Mas'ud ni pun Islam, sahabat Nabi. Maka bila dua-dua ni sahabat Nabi, maknanya anak beranak ni sahabat Nabi, maka sebab itulah disebut radhiyallahu anhuma. Itu. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Itu dia. Baik, jadi perkara ni kena tahu je supaya kadang-kadang perkara yang remeh-remeh ni kadang-kadang banyak orang salah. Bukan apa, orang sekarang tengah semangat-semangat suka apa, sebut-sebut, suka tulis-tulis mesej dan sebagainya kan. Kadang-kadang dalam mesej tu banyak dari segi bahasa yang salah, walaupun tak kisahlah mesej WhatsApp apa dah hal, tapi maknanya sebagai orang yang belajar, kita sewajarnya lebih istilahnya lebih haluslah pengetahuan kita dan juga pendekatan kita. Baik, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan telah menceritakan kepada kami, sesungguhnya kejadian setiap seseorang daripada kamu dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Setelah itu diutus kepadanya malaikat, lalu meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan dengan 4 perkara: menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sama ada dia celaka ataupun bahagia. Demi Allah Ta'ala yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga,
sehingga jarak antara dia dan syurga hanya sehasta, lalu ketetapan mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada antara kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka hanyalah sehasta, lalu ketetapan mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga lalu masuk ke dalamnya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini juga menggambarkan dan menyempurnakan kepahaman kita tentang proses penciptaan manusia ni. Kita bukanlah kita nak membahaskan secara biologi nak bahas secara biologi, secara pendekatan saintifik, itu kena masuk universiti lah kan. Masuk perubatan ke, masuk sains ke, untuk lebih detail. Namun sebenarnya apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi ini tak bercanggah dengan sains moden sebenarnya. Bahkan pengetahuan tentang proses penciptaan manusia ni, bila Nabi kita Muhammad SAW sampaikan wahyu daripada Allah tentang penciptaan tadi kan, dalam surah yang kita baca sebelum ni, dan kemudian Nabi pula menjelaskan lagi, ditambahkan, maknanya soal proses penciptaan ni bukan sekadar yang fizikal, dia juga melibatkan peranan malaikat yang datang yang bawa ketetapan tentang rezeki, tentang ajal, tentang amal dan tentang bahagia atau celaka tu, menunjukkan bahawa penciptaan manusia ni dia bukan sekadar fizikal. Daripada dalam perut ibu tu, rupanya dalam perut ibu, dalam rahim ibu ni begitu banyak proses, sama ada proses fizikal ataupun proses yang bersifat spiritual. Itu hebatnya anak baby yang duduk dalam rahim ibu selama 9 bulan tu. Dia bukan duduk saja-saja, rupanya banyak prosesnya. Bayangkan dalam perut ibu kan, dalam perut rahim ibu, tak makan, tak minum tapi boleh hidup dekat setahun waktu dalam perut. Itu dia. Tak makan burger ke, tak makan apa rojak kan, tapi hidup. Dalam rahim ibu tak minum air pun, tak ada air mineral, tak ada air air sirap ke, tak ada, tapi hidup. Bahkan dalam rahim ibu tak bernapas pun, tak ada sedut napas, tarik napas, buang napas, tapi boleh hidup sampai 9 bulan. Kalau kat situ pun kita pandang pun kita lihat betapa hebatnya penciptaan Allah. Maknanya betapa hebat penciptaan Allah yang menyebabkan kita sepatut rasa memang kita ni tak layaklah untuk nak angkuh, nak besar diri pada Allah. Maknanya kita kena betul-betul taat, patuh pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kena ikut, apa yang Allah Ta'ala larang kita kena tinggalkan. Itu kemuncaan. Dia mesti sampai tahap ke situ. Bukan sekadar belajar sains, tengok hebat, lepas tu semayang pun tidak. Itu tak boleh kan. Baik, jadi maknanya kalau kita tadaburlah penciptaan awal manusia dalam rahim ni, Rasulullah SAW menyebut secara lebih terperinci 40 hari pertama tu nutfah, yakni air mani yang bercampur sperma dengan ovum, 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua ialah alaqah, segumpal darah yang melekat. 40 hari ketiga ialah mudghah, yakni segumpal daging, dan selepas itu ditiupkan roh dan ditulis takdir hidupnya. Maknanya selepas berapa hari tu, 120 hari roh ditiupkan. Siapa yang meniup roh ni, dengan perintah Allah, malaikat yang akan datang. Itu. Dan bukan sekadar itu, kita akan bincang nanti apa perkara yang datang dengan roh tu. Maknanya roh ni satu penciptaan yang lain. Roh ni kita dah bincang sebelum ni kan, roh ni Allah Ta'ala dah cipta awal lagi, dan roh dah diambil syahadah dah. Roh kita ni Allah Ta'ala dah ambil syahadah. Maknanya roh ni pada secara tabiatnya, secara fitrahnya memang kenal Allah dan bersaksi Allah sebagai pencipta. Itu alam roh. Dan kemudian bila sampai masa roh tu akan diambil untuk dimasukkan ke dalam jasad manusia, iaitu jasad manusia dalam rahim ibu lah, selepas 120 hari. Baik, tahap-tahap ini selari dengan perkembangan embryologi moden yang baru difahami manusia pada era mutaakhir
tetapi telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun, lebih 1400 tahun lalu. Nak tunjukkan bahawa Nabi kita ni dia bukan reka-reka, bukan reka Quran, bukan reka ajaran Islam, bukan. Kita pun tahu, kita dah bincang panjang pada ayat yang pertama surah Al-Alaq ni kan, betapa Nabi ni dulu dia tak pernah belajar dengan pendeta rahib ke, dia tak pernah belajar dengan padri mana-mana pun, dia tak pernah belajar dengan tok guru mana pun, dia tak pernah belajar falsafah pun, dia tak pernah belajar sains pun, macam-macam. Hatta dia dikatakan al-ummiyu, tak terti membaca dan menulis. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri dia wahyu dan dia sampaikan pada manusia. Maknanya tak ada siapa yang boleh menuduh bahawa Nabi ini dengan ilmu yang dia ada sebelum ni mencipta Islam dan mencipta Quran. Sampai tahap proses ni pun, proses ni sepatutnya dihasilkan oleh para pengkaji sains kan, oleh ahli-ahli sains. Tapi kita lihat Nabi sampaikan berita daripada Allah dan Nabi sendiri menyebut dalam hadis ni. Ianya bukti bahawa wahyu datang daripada Allah dan bukan hasil pemerhatian biasa. Sains biasanya berdasarkan observation kan. So sains berdasarkan pemerhatian, berdasarkan kajian. Mula-mula dia mula-mula istilah dalam sains sebelum teori apa? Apa? Bukan eksperimen, sebelum teori, apa istilah ni? Dia ada satu istilah, satu pegangan tu dia mula-mula sebelum teori tu dia ada satu apa ni, Allahu a'lam. Dia budak sains melupa dah, nampak? Ingatkan perkataan tu. Dia daripada teori lah, bila dikaji sampai jadi hukum. Macam contoh hukum graviti dan sebagainya kan. Jadi sebelum teori apa? Tak ingat dah. Kalau manusia cepat lupa kan. Lupa diri, lupa kacang kulit dan sebagainya. Baik, tak apalah, kalau ingat beritahu. Jadi maknanya ia bukti bahawa wahyu datang dari Allah dan bukan hasil pemerhatian biasa. Kejadian kita dari asal yang hina mengajar manusia agar tidak sombong. Rasa dah lalu perkataan tadi, dah terlepas. Bukan konsensus apa? Tak ingat dah. Dia tak ingat ni kadang perut rasa lapar kan. Bila dah tak ingat ni kan. Baik, peniupan roh dan penetapan takdir. Hadis tersebut menyebut bahawa malaikat diperintahkan menulis 4 perkara. Maknanya setting tu. Ini nama setting 4 perkara. Yang pertama rezeki. Apa yang akan dimiliki oleh seorang tu. Dan rezeki ni satu yang hebat. Dia bukan rezeki ketika itu, rezeki sepanjang hidup dia. Mana kalau umur dia 60 lah. 60 tahun lah rezeki dia. Kalau umur dia 80 lah. Kalau rezeki dia sampai umur 30 dia mati, maknanya itulah rezeki dia. Yang kedua, ajal, yakni tarikh lahir, tarikh mati dia. Kita ni semua ada tarikh lahir dan ada tarikh mati. Bahkan hidup kita ni pun kat dunia antara tarikh lahir dengan tarikh mati. Pendek je. Orang biasa ingat tarikh lahir, bukan main suka kan. Umur berapa tahun? 65 tahun. Siap buat kek lagi, ada lilin lagi kan. Suka betul dengan tarikh lahir, dengan hari jadi kan. Tapi manusia lupa tentang satu tarikh yang penting yang bakal datang, iaitu tarikh mati dia. Itu pun telah ditentukan. Hipotesis. Tu dia. Alamak. Nak mengingatkan sis kan. Hipotesis. Jadi itulah sains. Hipotesis daripada kajian dia perhati timbul hipotesis. Hipotesis kaji jadi teori. Teori kaji lagi, buat eksperimen macam-macam, barulah jadi hukum. Itu dia. Baik. Kemudian juga yang ditentukan ialah apa yang dilakukan sepanjang hidup. Ini ada ketentuan. Sebab itulah kita ni, walaupun kita boleh berusaha, Allah Ta'ala suruh kita berusaha kan, tapi bila takdir tu berlaku, baru kita tahu. Itu takdirnya. Contohlah, katakanlah kita belajar kan. Saya dulu masa kecil-kecil sekolah rendah,
Orang tanya nak jadi apa? Nak jadi polis, kan? Lepas tu tengok cerita combat, nak jadi tentera. Masuk sekolah menengah, orang cikgu tanya nak jadi apa? Nak jadi doktor. Nak jadi doktor dulu, kan? Lepas tu tiba-tiba berubah nak jadi engineer, kan? Ambil SPM, masuk universiti, tiba-tiba sekarang jadi ustaz. Maknanya bila berlaku ni kan, baru kita tahu perjalanan hidup kita ni memang kita nampak Allah Ta'ala susun sampai sekarang ni. Inilah apa yang telah Allah Ta'ala tulis untuk kita sebenarnya. Kadang-kadang zaman sekolah orang kata apa, cinta monyet kan, bercinta, orang kata cinta gila-gila tak? Kahwin dengan orang lain pula. Itu contoh kan. Jadi maknanya itu nama-nama ketentuan. Dan yang keempat ialah ketentuan bahagia atau celaka, makna kesudahan hidupnya syurga atau neraka. Jadi ini satu misteri lah sebenarnya. Ketentuan ni, takdir ni satu misteri. Sebab yang tahu Allah je. Allah Ta'ala je yang tahu benda ni. Dan Allah Ta'ala sajalah yang akan execute perkara ni, yang akan laksanakan perkara. Itu yang dikatakan qada dan qadar. Qadar ketentuan, qada dia punya execution itu, pelaksanaan itu nama qada. Sebab itulah kita jadi rukun iman, beriman dengan qada dan qadar ni. Sebab nak yakin dengan qada qadar ni bukan senang. Bukan senang. Ramai orang sampai tahap kadang-kadangnya mempertikaikan takdir. Kadang-kadang orang menyalahkan takdir. Kadang-kadang orang macam-macam lah. Sebab apa? Sebab qada dan qadar ni memang perkara iman. Perkara iman ni perkara yang kita kena percaya mutlak, accept, orang kata 100%, tanpa ada syak, zon dan waham. Tak ada keraguan langsung dalam jiwa kita. Ini yang susah, bukan senang. Itu dia, bukan senang. Sebab itulah dalam bab nak sabar dan nak redha, perkara yang paling susah sebenarnya dalam hidup kita ni adalah soal qada dan qadar ni. Ramai orang salah pegangan, ramai orang silap sikapnya, ramai orang menyalahkan takdir dan sebagainya, sebab mereka satu tak tahu, yang kedua tak faham, dan yang paling menakutkan tak percaya. Ini yang banyak berlaku. Jadi sebab itulah bukanlah bermakna bila disebut ada 4 ni dah ditentukan, dah ada takdirnya, maka kita pun kata kalau gitu kita tunggu je lah takdir ni. Itu salah. Sebab apa salah? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berusaha. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya beribadat. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya hidup ni kena taat, patuh, ikut peraturan dan syariat je. Allah Ta'ala beri kita akal untuk kita memilih. Allah Ta'ala beri kita free will. Free will ni apa? Maknanya pilihan lah. Jadi baik ke nak jadi jahat? Nak semayang ke tak nak semayang? Akal dia ajar kena semayang. Tapi semayang ke tak itu bergantung kepada maknanya dia nak semayang ke ataupun tak nak semayang. Di situlah Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada mereka yang taat dengan perintahnya, dan Allah Ta'ala bagi dosa pada mereka yang engkar perintahnya. Jadi jangan kita fikir sangat soal 4 ni. Yang 4 ni kita terima aja, ini telah ditentukan, Allah yang tentukan. Tapi apa yang perlu kita buat, ini what should we know. Yang 4 ni, ini ditentukan. Tapi what should we do, apa yang patut kita buat kat dunia ni adalah kita taat perintah Allah, kita pilih yang terbaik, kita ikut syariat dia, kita beramal, kita beribadah. Sebab apa? Itu yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk akhirat kita. Soal yang 4 ni jangan kita nak, orang kata nak petikai Allah dah. Ini memang orang kata soal iman, soal akidah, perkara gaib yang ni kita tak tahu. Betullah kita tak boleh kata kalau kita tak buat apa-apa pun Allah Ta'ala dah tentukan kita baik ke tak baik. Mana kita tahu? Mana kita tahu kita ni Allah Ta'ala tentukan tak baik? Mana kita tahu Allah Ta'ala tentukan kita baik? Kita tak tahu. Itu memang di sisi Allah yang tahu. Itu tak usah kita tanya. Yang perlu kita buat ialah kita beribadat, kita beramal, kita melakukan ketaatan untuk keselamatan kita di akhirat. Baik,
Jadi hubungan dengan pencarian Nabi SAW, apa yang Nabi cari sebelum daripada tahanus di Gua Hira tu, Nabi SAW mencari makna hidup. Allah Ta'ala menjawab dengan wahyu, kehidupan bermula dengan penciptaan Allah, maka tujuan hidup mesti kembali kepadanya. Nabi SAW gelisah melihat kejahilan dan penyembahan berhala masyarakat dia. Allah turunkan ayat tentang mencari kebenaran melalui ilmu wahyu, dan bukan melalui bayangan batil. Maknanya Allah Ta'ala jawab Nabi dengan wahyu daripada dia. Inilah sepatutnya saluran yang mesti kita gunakan juga untuk memahami kehidupan kita sekarang. Nabi SAW bertanya dalam hati tentang peranan insan, peranan manusia. Allah jelaskan asal kejadian manusia yang lemah, supaya manusia sedar dirinya hamba dan tunduk kepada Rabb, yakni kepada Allah. Jadi jawapan Allah terhadap gelodak jiwa Nabi SAW, iaitu pertama persoalan asal usul manusia, lalu dijawab dengan penciptaan dari al-alaq. Persoalan jalan kebenaran lalu dijawab dengan perintah membaca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Allah, yakni melalui wahyu, melalui ilmu itu sendiri. Dan persoalan misi hidup lalu dijawab dengan asas ilmu wahyu yang menghubungkan manusia kepada Allah. Jadi wahyu pertama ini adalah penawar jiwa Nabi SAW yang sedang mencari. Ia menjawab persoalan fitrah yang muncul ketika Nabi SAW bertahanus di Gua Hira, iaitu tentang asal usul manusia, tentang jalan kebenaran dan juga tentang misi hidup. Maka ayat-ayat awal surah Al-Alaq menjadi asas tarbiyah Islam yang penting, iaitu hidup mestilah diasaskan pada ilmu wahyu. Ini pegangan kita. Ini dah kesimpulannya. Dua ayat kita bincang ni mengajar kita bahawa hidup kita ni yang sementara, walaupun sementara, mesti berasaskan, mesti berdasarkan, mesti berpandukan pada ilmu wahyu. Dan yang kedua, hidup mestilah berasaskan tentang kita sebagai kesedaran sebagai hamba. Kita hamba, bila tak sedar diri kita hamba, itu yang jadi jahat. Dan juga hubungan dengan Allah Ta'ala dalam hidup kita mesti ada hubungan dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb yang mencipta. Sebab itulah hubungan kita yang setiap hari kita wajib buat, iaitu dengan melalui solat, melalui semayang itu sendiri. Pentingnya kita jaga semayang, pentingnya di situlah kita nak ajar jiwa kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bila kita semayang, masukkan dalam jiwa kita, maknanya inilah peluang, inilah saluran untuk kita bagaikan berbual-bual dengan Allah, memuji-muji Allah, mengingati dia, membaca kalam dia, berdoa pada dia dan sebagainya. Dan percayalah dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita bagaimana Allah Ta'ala ni dia akan menjawab bacaan-bacaan kita ni, terutamanya suratul Fatihah. Setiap kali kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamba aku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala jawab, hamba aku sedang memuliakan aku. Malik Yaumiddin, Allah jawab, hamba aku sedang membesarkan aku. Ada hadisnya. Maknanya solat adalah hubungan kita dengan Allah, dan solat adalah waktu di mana kita bagaikan berbicara dan berbual, berdialog dengan Allah Ta'ala untuk kita secara spiritual yang dekat dengan rahmat dan kasih sayang dia. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat. Wallahu alam. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah al-'aliyyil azim. Kalau ada soalan silakan. Any question? No question. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawata arda bi nuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.